Alhamdulillah hari ni kita dah umumkan pemenang untuk cabutan kita. So abang ni salah satu pemenang yang bertuah yang telah berbelanja kat kedai kita. Abang sebenarnya beli apa kat kedai kita? Saya beli basikal bang untuk anak bang. Beli basikal kat anak tapi dapat tablet guys yang berharga ribuan ringgit. Apa perasaan abang dapat tablet? Perasaan tak sangka lah bang dapat hadiah ni. Pasal masa beli hari tu dia ada cakap beli basikal ni ada kupon untuk cabutan mertua kan. Lepas tu kita pun dah tak ingat ada cabutan bang. Tiba-tiba dapat panggilan, dapat hadiah cabutan mertua nombor 3 bang. Dah lama ke abang beli basikal kat sini? Bulan 2 itu bang, 1 Februari tu. Oh baru lagi abang ni beli. Lepas tu dapat tablet. Okay, bagi kata-kata sikit untuk pelanggan kita di Kelasco Toys ni. Kalau nak beli apa-apa basikal ke untuk hadiah untuk anak ke kan, bolehlah datang sini bang. Servis terbaik bang. Okay guys, Alhamdulillah abang ni dapat tablet. Ada juga customer lain yang dapat smart TV dan macam-macam lagi. Nanti diorang akan datang claim kat kedai kita. Apa-apa pun ingat, nak shopping, nak beli basikal ke mainan ke, boleh datang kedai kita. Di mana? Di Kelasco Toys Ipoh.